Papa saya pernah rugi beratus ribu dalam saham. Dan masa saya tengok dia, kecewa, tertekan, tak cakap banyak. Saya janji satu benda, saya takkan ulang silap dia. Tapi selepas 30 tahun, saya buat silap yang sama. Saya labur ikut cakap kawan, tak ada ilmu, tak ada sistem. Saya rugi 2 biji MyWe dan saya hampir give up terus. Tapi hari ini saya baru je jana keuntungan dari saham yang dulu buat saya trauma. Ini bukan cerita saya pandai, ini cerita saya takut, tapi saya buat juga, tetapi sekarang dengan ilmu dan juga cara yang betul. Sebelum saya mula saham, saya labur kat Fundastic. Pulangan stabil, tak stres. Next, invest kat blue chip crypto. Memang dah naik banyak sekarang. Saya juga dah withdraw dan reinvest again. Saya tak kaya, tapi stabil, boleh tidur lena. Last year October, baru saya mula saham. Kenapa tiba-tiba je nak mula melabur kat saham? Well, simple. Sampai bila saya nak jana duit dengan guna masa saya. Ia adalah impossible bagi saya kerja sampai 70 demi sesuap nasi. Right? So, saya perlu belajar skill dan juga knowledge yang dapat bantu saya jana duit tanpa guna masa saya. Saya dah invest kat Fundastic, memang stabil. Kat crypto, okey juga. KWSP, memang cun. So next, mestilah saham. Right. Sistem yang saya belajar adalah berasaskan fundamental. Beli saham company yang kukuh tetapi tengah undervalue. So, aku dah beli beberapa saham yang undervalue. Tapi selepas beli, saham tu turun. Masa tu aku hampir panik. Tapi saya sabar, saya pegang, saya review balik sebab saya beli. Fast forward 6 bulan, saham tu recover dan saya dapat profit RM433. Minggu lepas saya dapat warrant pertama saya juga. So, saya pun sangat-sangat happy and feel very blessed. Rasa macam aku ni betul-betul dah jadi investor. Tapi, bila saya scroll TikTok, YouTube, Facebook, saya nampak ramai orang tengah kena benda sama saya kena dulu. Kena scam, masuk saham sebab FOMO, esok rugi, minggu depan dah stop. So, saya pun mula fikir, saya ni bernasib baik ke sebab saya dapat belajar ilmu yang betul tentang saham? Pelaburan bukan jalan cepat kaya. Tapi kalau anda ada sistem, ada sabar dan tak kejar benda gila, anda boleh menang. Tanpa stres, tanpa tipu emosi, boleh je tidur lena. Saya ni jenis tak nak jadi kaya besok. Saya cuma nak bebas, nak hidup tenang, duit masuk walaupun saya tidur. Dan sekarang saya share semua ni sebab saya nak lebih ramai orang stop kena tipu. Kalau anda tengok video ni sampai sini, anda tahu satu perkara yang penting. Kalau anda pernah rugi dalam pelaburan atau takut nak mula, channel ni memang untuk anda. Saya nak share semua benda yang saya belajar. Subscribe channel ini dan kita grow sama-sama.